Ya ini memang rahsia yang paling orang tak nak dedahkan. Inilah dia. Cara Pak Lee tu ayam berempah. Ah, betul? Ya, Ni ayam berempah ni. ini bukan ayam rempah. Ya, you jangan degil. Iya, tapi ini cara ayam geprek yang... Tak ada. Kau Yes. tengok Tok Global mana ada habuk-habuk serai Okey, ni. pergi bagi tahu. Ini last saya tengok orang buat ayam geprek Ini macam ayam ni rempah. tahun 10-an dulu. Ya, itu Lepas tu time saya tu dah tak ada tengok orang buat ayam geprek memang macam ni. time tu yang 10-an you tu, itu time tu tengah famous ayam rempah. Ya, tak tu yang ni tapi yang Ayam ni, rempah. Tengoklah nanti kan kalau tengok. Ah. Tak apa baik okey. Okey, siapa Itu tak ayam setuju apa ni tak rempah. ada masalah. Cuma nanti jangan minta. Sekarang dah 10 tahun yang berlalu. Nanti jangan Pak Lee boleh tak tolong ajarkan cara macam mana nak buat ayam macam Pak Lee semalam. Sorry, Pak Lee memang minta maaf sangat-sangat. Ya itu pun minta maaf. Ya ini memang rahsia yang paling orang tak nak dedahkan. Inilah dia. Inilah dia warisan dia sebenarnya. Sebenarnya, akak tahu dekat kedai tu sebenarnya dia ada sedak. Tapi dia dah keluarkan sedak dia tu siap-siap. Ya, itu sedap itulah. Dia tak nak bagi tahu yang ada sedak dalam dia. Nampak tu? Nampak Ayam semua? Pak Lee tu mak saya dah buat masakan kenduri kan? Tapi yang tu mak ada bagi tahu tak cara buat dia? Tak ada kan? Dia rahsiakan betul tak?